bagi tahu benda ni. Ya, saya faham. Saya akan keluar. Saya takkan datang dah besok. Jangan risau. Cuma sekarang ni makanan saya banyak lagi, bang. Dia kata abang cakap dengan dia, oh saya kenal ni, saya kenal ni. Mana dia kami cakap macam tu? Cuba tak panggil dia datang sini tengok. Bila saya bagi Kenapa tahu, nak kena bergaduh kat sini pula? Bukan saya gaduh sebab tapak ni. Ya, sekarang ni bang, dengar sini. Kami esok tak datang dah sini bang. Kami nak habiskan makanan kami je. Baru kita keluar. Jangan risau. Kami keluar malam ni juga. Tapi bagi kami habiskan makanan ni. Ni sampai 4 orang dah halau kami keluar. Tak kenalah cara macam ni bang. Akak masuk tempat orang, akak dia tanya, kena ke cara tu? Saya tanya benda tu. Saya tanya orang sebelah dia kata kosong. Kosong untuk siang. Tak, saya nak tanya. Tanya Okey, kat sini nak kena tanya siapa sebenarnya? MBSA tanya ke? saya. Saya Okey. persatuan dekat sini. Saya yang arrangekan benda tu. Okey, bang. Tapi kalau macam ni, Tadi okey bang. Check bang. Tadi abang yang jual kacang kecil ni. Saya dah jumpa dengan abang kacang. Tadi saya dah jumpa dengan dia. Tulislah banyak kali. Tulislah lagi. Tulis je. Tulis je. Orang pengecat memang macam tu. ni budak-budak trap bodoh-bodoh masuk ni. Nak free? Nak free kena buat video. Aku tu play victim. Masalah apa? Big Mac? So korang boleh dah support kita. Guys, sumpah. Kau diam lah Nas. Aku tu play victim guys. Janganlah dengan cakap dia. Kak tu malu tu. Tapi tak apalah. Boycott akak tu. Ganji orang niaga. Akak tu yang ni. Kita tak bersalah. Akak tu. Jahat nak mampus. Tak baiknya mulut. Ya Allah. Akak tu play victim. Masalah apa? Big Mac? So korang boleh dah support kita. Kita before ni kat sana. Apa ni? Aku tu play victim guys. Sumpah. Kau diam lah Nas. Aku tu play victim guys. Janganlah dengan cakap dia. Kak tu malu tu. Tapi tak apalah. Boycott akak tu. Ganji orang niaga. Tak, dia orang. Akak tu before ni tak pernah ada kat sini guys. Tiba-tiba dia mengada. Kau rasa lah macam siapa ni? Macam tu. Betul. Dia macam tiba-tiba. Sedap kan? Before ni tak ada pun tempat ni. Tempat ni kosong gila. Tiba-tiba kenapa akak tu tak berniaga masa kosong tu? Dia macam tu. Tiba-tiba akak tu datang